Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam bin Abdul Rahim, mewakili seluruh warga SK Sungai Berdaun, ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada kakanda saya, Cikgu Zuliana binti Hamidun, atas segala pengorbanan, jasa, ilmu yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan beliau sebagai seorang pendidik di SK Berbuluh. Selamat bersara Cikgu Zuliana, bersara pilihan 56 tahun. Semoga kakanda sentiasa sihat, dipermudahkan urusan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Jasa kakanda akan sentiasa kami kenang. Terima kasih. Selamat bersara. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini saya tujukan khas buat Kak Zuliana binti Hamidun. Sempena dengan persaraan beliau, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas buat kakak kerana berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai guru. Alhamdulillah, saya melihat kakak sentiasa sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih atas perkhidmatan, atas jasa dan sumbangan kakak dalam pendidikan, terutamanya di SK Berbuluh pada suatu ketika dahulu. Saya percaya sumbangan dan jasa hikmat bakti kakak tidak terhingga. Satu kenangan yang amat saya tidak lupakan ketika bersama ialah ketika kita bersama-sama melonjakkan prestasi akademik SK Berbuluh. Saya ingat saya di tahun terakhir UPSR itu dijalankan. Kita berjaya melonjakkan sekolah ke satu pencapaian yang membanggakan, berada daripada bottom 3 ke top 5. Itu kenangan dalam perkhidmatan saya bersama rakan-rakan di SK Berbuluh dan juga Cikgu Zuliana yang mungkin saya tidak akan lupakan. Selamat bersara buat kakak. Semoga sentiasa bahagia, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki sepanjang melalui kehidupan sebagai guru yang bersara. Selamat berbahagia kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah ucapkan kepada Puan Zuliana binti Hamidun di atas amat perkhidmatan selaku guru dengan cemerlang dan berjaya. Kalau ada salah dan silap daripada saya mohon maaf. Semoga Puan Zu terus sihat, walafiat dan bahagia bersama keluarga. Selamat bersara Puan Zu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Puan Zuliana Haji Hamidun, atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Kak Long atau Kak Zu, selamat bersara. Terima kasih segala bimbingan yang dicurahkan selama ini sepanjang bergelar pendidik. Sepanjang bersama Kak Zu atau Kak Long, beliau telah banyak mencurahkan jasa dan sebagai sahabat, membimbing dan memberi inspirasi kepada ramai anak didik serta rakan sekerja. Segala kenangan manis, tawa dan usaha bersama akan sentiasa terpahat dalam ingatan. Semoga fasa baharu dalam kehidupan dalam dunia persaraan nanti akan dipenuhi dengan ketenangan, kesihatan yang baik, rezeki yang berkat dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Akhir sekali, selamat bersara Kak Long. Semoga bahagia dan menempuh fasa baru dalam kehidupan. Assalamualaikum Cikgu Zuliana. Saya ingin mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala tunjuk ajar yang Cikgu berikan sepanjang saya berada di Sekolah Kebangsaan Berbuluh. Terima kasih Cikgu. Hai Cikgu, saya Siti Zahira dari Batch 01 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zuliana. Hari ini, hari istimewa Cikgu, saya mewakili Batch 01 mengucapkan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Bukan lagi sebagai murid di dalam kelas,
tapi sebagai murid yang Cikgu pernah ajar. Terima kasih sebab jadi seorang cikgu yang dah pernah jemu menegur kami, sabar bimbing kami. Walaupun dulu jujur kami ramai juga yang degil dan susah mau faham kalau diajar. Semua orang tahu Cikgu Zuliana ni seorang yang tegas, tapi sebenarnya kami tahu juga Cikgu tengah mengajar kami tentang disiplin, tanggungjawab, dan macam mana mau jadi orang yang lebih baik, lagi-lagi bila kami masuk ke alam dewasa ni. Mungkin suatu hari nanti kami semua lupa apa yang Cikgu ajar di kelas, tapi nak akan lupa macam mana Cikgu mendidik kami semua. Hari ini, Cikgu melangkah ke fasa baru dalam hidup Cikgu, Besara. Besara bukan maksudnya kami akan lupakan Cikgu. Bukan maksudnya Cikgu tidak bermakna sudah. Tapi jasa Cikgu akan tetap ada dalam diri kami semua sebagai murid yang Cikgu pernah ajar. Kami doakan supaya hari-hari Cikgu lepas ni diberikan kesihatan yang baik, ketenangan dan kebahagiaan bersama orang yang tersayang. Semoga semua kebaikan dan ilmu yang Cikgu bagi dekat kami dibalas dengan ganjaran yang lebih baik. Okey, terima kasih Cikgu. Selamat bersara.